La ilaha illallah. Alladzi la ilaha illallah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'ala huzna sahla idza syi'ta bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta as-samawati wal ard. Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi sam'ina nura wa fi basarina nura wa fi lisanina nura. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahman nabi wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlahnya, rahmahnya, inayahnya. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk membicarakan kitab Sirajul Huda bagi karya Al-Alim Al-Allama Syekh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badri Sambawi pada muka surat 27. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Lalu berkatalah tuan pengarang, tuan musannif, dan setengah, maknanya banyak, namun yang nak dibawakan di sinilah setengah. Setengah daripada barang yang harus pada Allah Ta'ala. Apakah perkara yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kata pengarang, membangkitkan segala nabi pesuruh alaihi musallatu wassalam. Jadi termasuk dalam af'al Allah Ta'ala, iaitulah berkaitan dengan perkara-perkara mungkin, perkara yang bersifat dengan imkan. Antara perkara yang bersifat dengan imkan itu ialah mengutuskan Rasul. Itu perbuatan Allah Ta'ala, mengutuskan Rasul, irsal namanya. Allah Ta'ala itu ialah yang memutuskan. Rasul itu yang diutus. Dinamakan sebagai mursal, mursalin. Kalau ramai mursalin, seorang mursal. Jadi Rasulun bermakna mursal. Jadi harus Allah Ta'ala memutuskan Rasul. Tak wajib atas Allah Ta'ala. Boleh saja Allah Ta'ala menciptakan kita ini, menciptakan manusia ini di muka bumi ini, sejak daripada diciptakan bapa yang pertama kita sampai hari kiamat nanti, tak ada seorang pun di antara kita ini menjadi Rasul, menjadi Nabi, menjadi wali, tak ada. Bahkan semuanya tidak menyembah Tuhan. Harus saja bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak wajib pun Tuhan menjadikan, mengutuskan Rasul. Tuhan tak berhajat pun dengan sembahan kita, tak berhajat Tuhan. Bahkan apabila kita, manusia itu diciptakan tanpa ada Rasul, tanpa ada sembahan, dan harus saja Allah Ta'ala masukkan semuanya ke dalam syurga. Apa dia kisah? Itu semua milik dia. Kau lah dia sibuk-sibuk logat-logat nak mengkafirkan orang. Kerana jika tiada dibangkitkan, salah terlompat. Bersalahan, ini mukhalif. Bersalahan artinya khilaf pula, berbeza bagi golongan Mu'tazilah. Apakah akidah Mu'tazilah? Apakah pegangan mereka?
pada perkataan mereka itu, pada i'tikad mereka itu, bahwasanya wajib atas Allah Ta'ala membangkitkan segala Nabi pesuruh. Jadi Mu'tazilah mengatakan wajib Tuhan, sebab Tuhan itu sebab maha adil, Tuhan itu tidak menzalimi. Oleh kerana itulah menurut golongan Mu'tazilah, wajib Allah Ta'ala, bukan maksud wajib taklif, tak, wajib dengan maksud pelaziman, lazim, kemestian. Bukannya tak buat kena seksa, tak. Yang dimasukkan dengan mewajib di sini ialah perkara yang lazim, sebagaimana Tuhan itu, lazim bagi Tuhan itu berkuasa. Begitulah juga lazim bagi Tuhan itu mengutuskan para rasul-rasul, kerana kesempurnaan Tuhan itu tidak melakukan zalim. Kalau Tuhan tidak mengutuskan rasul, berapa ramai manusia, semua orang tak akan menyembah Tuhan, tak tahu macam mana cara nak sembah Tuhan, sedangkan menyembah Tuhan itu ialah merupakan perkara yang kemestian. Kerana setiap sesuatu itu salah dan aslah, perkara yang tahsin dan takbih itu ialah akliyah, zatiyah. Itulah setiap sesuatu itu baik secara zatinya, buruk secara zatinya. Menyembah Tuhan itu ialah baik secara zatinya. Syirik kepada Tuhan itu ialah buruk secara zatinya. Dengan maksud yang lainnya, sama ada Tuhan sama ada Tuhan memutuskan rasul ke tak memutuskan rasul ke, wajib setiap manusia itu menyembah Tuhan. Namun bila rasul tak ada, dalam masa yang sama manusia itu wajib menyembah Tuhan, maka bila manusia itu mati akan dicampakkan ke dalam neraka kerana tidak menyembah Tuhan. Lalu di situ berlakulah zalim kepada Tuhan. Tuhan melakukan kezaliman. Itu tak bolehnya menurut mereka. Kalau begitu, Tuhan itu maha suci daripada kezaliman. Dengan makna yang lainnya, lazim bagi Tuhan itu keadilan, lazim bagi Tuhan itu mengutuskan para rasul. Itu dia punya sifir golongan Mu'tazilah. Tujuannya macam mana? Nak menyucikan Tuhan asalnya. Kerana jika tiada dibangkitkan akan segala mereka itu rasul, nescaya lazim pada yang terbit daripada bersalahan pekerjaan segala manusia, maka dibangkitkan segala nabi pesuruh yang dia teguhkan dia dengan beberapa mukjizat itu menjadi salah, jadi kebaikan pada segala hamba Allah Ta'ala. Ini pandangan golongan Mu'tazilah. Dan jadi Mu'tazilah mengatakan wajib rasul itu diutuskan, kerana Tuhan itu melakukan perkara yang elok, salah. Jadi kalau Tuhan tak melakukan tidak menurunkan, tidak mengutuskan rasul, semua manusia akan masuk neraka. Jadi seeloknya, sepatutnya salah bagi Tuhan itu, yang patut bagi Tuhan itu ialah mengutuskan rasul. Itu konsep salah wal aslah. Itu golongan antara prinsip-prinsip golongan Mu'tazilah. Dinamakan sebagai usul khamsah. Usul khamsah namanya, usul yang 5. Mu'tazilah ni ramai, macam-macam. Bila dah sesat tu, macam-macam perangai, macam cepiil lah korang. Tu dia punya kunci orang kalau sesat ni. Macam cepiil korang lah. Macam perangai. Yang terbit, dia macam virus dah, dia membiak, berubah-ubah virus semua. Dah ada hybrid dia, apa dah semua. Kemudian ada yang kau, ada yang tak kau, ada yang piau, ada yang cair, ada pekat. Jadi macam mana ni? Kenapa ramai sangat ni pemikiran Mu'tazilah ni? Ramai puak ni. Jadi di antara mereka mengatakan, oh, engkau bukan golongan ahli adl tauhid, kau terkeluar daripada ahli adl tauhid, kau terkeluar daripada kebenaran. Dan ni pun keluarkan dia daripada ahli kebenaran lah. Tentang mereka dah saling keluarkan. Jadi macam mana mereka bersepakat? Kalau macam tu, mereka bersepakat kepada usul yang 5. Selama mana ada usul yang 5 ni, maka dinamakan sebagai ahli adl tauhid. Kalau nama kita panggilkan sebagai Mu'tazilah. Jadi mereka sepakat pada 5 usul.
Kalau macam kita ni dah campur aduk semua ada. Apa usul Melayu kita? Nak kena cari usul Melayu. Ini dah campur Banjar dengan Jawa ada. Ini dah campur Bai dengan macam-macam dah campur kan. Macam mana usul? Melayu je nak tahu kat mana usul, kat mana Melayu tu. Kalau usul Melayu, kalau kita katakan usul ni ialah dia kalau makan belacan dia rasa sedap. Ialah tu. Mungkin itu antara usul bagi masyarakat Melayu. Kalau Melaka senang, usul Melaka ni senang je. Ada au belakang tu, Melaka dia tu. Nak kata makan cincaluk, saya sendiri tak akan cincaluk. Adakah saya terkeluar daripada orang Melaka? Tak. Boleh, kita orang Melaka piau tu. Ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan harus Allah Ta'ala mengutuskan Rasul. Sebaliknya golongan Mu'tazilah mengatakan wajib Tuhan mengutuskan Rasul. Ini dah dua kelompok dah. Dan ini kelompok ketiga. Ini bukan terkeluar daripada Islam ni. Dan bersalahan pula bagi segala kafir Barhamah ni, iaitu satu kaum daripada kafir negeri Hindi yang mengikut mereka itu akan barang yang diperdayakan dia oleh akal. Jeng sing ni. Mereka terpedaya dengan akal. Mereka bagaikan mempertuhankan akal ni, golongan ni. Akal kata semuanya betul. Apa yang dipikirkan akal itu betul. Dan tiada mengikut barang yang disuruh oleh syarak. Maka dibenci oleh mereka itu akan sembelih yang bernyawa kerana padanya menseksakan. Dan dibencikan akan sembahyang kerana barang yang ada padanya daripada menghantarkan dahinya pada semulia-mulia segala anggotanya di atas bumi. Ini antara perkara-perkara yang dipegang oleh golongan-golongan Barahimah ni. Pertama sekali, janganlah sembelih vegetarian. Jangan seksa, jangan ada seksaan pada haiwan. Habis tu kau seksa sayur tu, kesian sayur tu, biar dah tumbuh. Lepas tu dia kata binatang ada nyawa berbeza dengan tumbuhan. Mana kau tahu, kau bukan tumbuhan pun, bukan haiwan pun. Kalau tak ada nyawa, tak ada macam mana dia boleh hidup. Nah, jangan makan beras pun jangan makan. Kau punya capati pun jangan makan. Kemudian mereka menolak konsep menghinakan diri, iaitulah meletakkan dahi pada tempat tapak kaki, itulah tanah. Kerana menurut mereka tu dahi itulah semula tempat kemuliaan manusia. Tak bolehlah kita hinakan sampai peringkat begitu sekali. Dan mengangkatkan tinggi apa tu kita? Dan diharuskan berzina dan wati atas segala maharimnya. Yang ni saya tak tahu. Kena cek, saya terlupa dia punya tu. Dan berkata mereka itu dengan mustahil bangkit. Ini kita poin kita. Poin kita itulah golongan Barahimah ni. Ini masyhur perbahasan dia. Barahimah menafikan ataupun menolak konsep kerasulan. Jadi dan berkata mereka itu dengan mustahil. Kerasulan ini adalah perkara yang mustahil pada akal.
Menurut mereka mustahil bangkit segala nabi pesuruh. Macam mana kita nak pastikan seorang itu wakil ataupun tidak? Wakil bagi rasul ataupun tidak? Semua orang segi logiknya macam betul juga Kalau ni mengaku juga pada dia ahli sihir, yang ni mengaku juga. Yang mana betul ni tak tahu ni. Itu logik sekali pandang, bukan logik sebenar, bukan hakiki. Di situ adanya kekeliruan. Itu dinamakan sebagai nazar, ilmu nazari. Oleh kerana itulah kita berpegang kepada konsep mukjizat. Mukjizat itulah seumpama bagaikan Allah Ta'ala mengiktiraf ataupun mengaku mentasahihkan akan kerasulan. Itu mukjizat. Sebab namakan sebagai i'jaz. I'jaz itu mengalahkan. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala berkata kepada masyarakat, kepada kaum, wahai kaum manusia, ni Muhammad ini adalah utusanku, pesuruhku. Buktinya macam mana? Buktinya dia dibelah dada. Buktinya dia boleh mi'raj. Buktinya keluar celah air daripada celah jari dia. Buktinya bergiat. Jadi perbuatan Allah Ta'ala yang khawarikul adat itu mentasahihkan kebenaran kerasulan. Ini perbahasan tentang penafian, mustahilan dibangkitkan rasul menurut golongan Barahimani dibahas dalam Milal wan Nihal. Panjang lebar, saya tak bawakan di sini. Dan setengah daripada segala barang yang harus itu melihat akan Allah Ta'ala dengan pandangan yang zahir. Jadi antara perkara yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan maksud yang lainnya, perbuatan Allah Ta'ala yang harus itu antaranya ialah menjadikan sifat pelihat bagi orang mukmin di akhirat kelak nanti, lalu dengan sebab musabab sifat pelihat yang ada pada orang mukmin tersebut, maka melihatlah akan suatu zat yang tak sama dengan makhluk, yang dinamakan sebagai penglihatan mencari kebiasaan, menyalahi kebiasaannya. Kebiasaannya penglihatan kita iaitulah perkara yang dilihat mestilah bertempat, berarah, berwarna dan sebagainya. Itu penglihatan kita yang normal, yang biasa. Namun di akhirat kelak nanti berbeza penglihatan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sekadar itu tuan-tuan, penglihatan kita di syurga nanti pun kita tak tahu macam mana. Bukannya melihat Allah Ta'ala saja, melihat di dalam syurga itu pun kita tak tahu macam mana. Sampai peringkat begitu. Hanya sama pada bunyi saja. Kita melihat, kita mendengar, kita berbual. Macam mana hakikatnya? Tak tahulah. Sekarang ni kau berbual cukup tempoh kau letih. Bosan aku nak bual muka kau sama. Maka titik-titik ni bodoh. Titik-titik ni muak. Kat sana tak ada muaknya tuan-tuan. Ini kalau kenyang ni tak nak makan dah. Action. Tak nak makan dah. Kat sana kenyang pun selera. Sedap makan. Sekarang kalau kenyang dah tak nak makan dah. Itu pun dah berbeza dah. Lazat pun berbeza tuan-tuan. Kalau segi logiknya, kalau kita haus, nikmat ke minum? Tak nikmat langsung pun. Tapi syurga nanti kita semua mana ada haus. Tapi minum air rasa nikmat lagi. Sekarang kau kahwin satu nikmat je, kau cuba ambil 10. Bintang pukang kau lagi. Kat sana bila ada hari berlambat-lambat, kau nak balik. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, nikmat di syurga ini ialah keperluan. Selagi mana menjadi keperluan, itulah nikmat. Lebih daripada keperluan, bukannya nikmat, azab. Kau kena paksa makan nasi Arab tu sampai satu dulang besar tu. Seksa nak habis kan. Cungap paksa masuk pergi. Cungap. Seksa. Yang kenyang sedapnya sepinggan tu je. Lazat nikmat dia. Kahwin yang sedapnya seorang tu je. 2, 3 ringgit kepada otak. Seorang tu punya bising kau tak tahan. Dia nikmat seorang je. Lebih 2 tu ringgit kepada otak.
Jadi harus Allah Ta'ala menciptakan satu penglihatan pada setiap orang mukmin di akhirat kelak nanti. Dengan penglihatan itu kita melihat Allah Ta'ala, yang mana melihat Allah Ta'ala yang tak sama dengan segala makhluk. Tidak berarah, bukan daripada arah, bukannya bertempat, bukan. Semuanya laisa kamitslihi syai'. Penglihatan kita ini ialah penglihatan mukaif, yang mukayyaf, yang ada kaifiat dia. Sedangkan melihat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala tidak berkaifiat, maka kita melihat sesuatu yang tidak berkaifiat. Bila tidak berkaifiat, tidak berarah, tidak bertempat lah. Yung golongan-golongan Wahabi sibuk kata, macam mana kau pandang tak ada, tengok mana tak ada. Tak ada lah Tuhan maknanya. Tuan-tuan, kau ni melihat kat syurga pun kau tak tahu macam mana. Kau tengok bini kau macam mana tak tahu. Penglihatan kita pada bini kita pun tak tahu macam mana kat akhirat nanti, kat akhirat kelak nanti. Kau ingat warna sekarang sama ke dia akan datang? Kita hakikat dia berbeza. Material kita sekarang ni ialah material yang binasa. Tubuh badan kita sekarang binasa. Buktinya macam mana? Dulu muka kulit tegang, sekarang krepot. Itu bukti paling mudah sekali tuan-tuan. Dulu tengok bini kau main lawa ni, sekarang awak bertiga dia. Itu bukti tuan-tuan. Jadi material pun dia punya madiah, dia punya tubuh, punya jasad tu pun kita tak tahu. Apakah dia punya alam dia, kita tak tahu dah. Jadi melihat pun kita tak tahu macam mana kan. Tapi faham tak faham? Apa yang kamu faham? Inkisyaf. Nyata dah tu ya. Oh, kalau macam tu diorang kata, wah ni golongan-golongan Wahabi kata, golongan Wahabi mengatakan ni Asy'ariyah ni semuanya dia apa namanya, mengisbatkan sesuatu yang tak ada hakikat. Apa benda tak ada hakikat lah? Hakikat melihat lah. Tapi tak sama dengan sekarang. Namun kefahaman dasarnya ada. Apa kefahaman dasarnya? Melihat itu ialah inkisyaf. Sekarang ni kita daging, kita inilah jisim. Di sana nanti kita tak tahu. Tapi hakikatnya ada. Apa itu? Zat. Sekarang zat, akan datang pun zat. Sekarang sifat, sekarang begini, sifat kita begini ya. Akan datang sifat. Tapi macam mana? Tak tahu. Ada tak hakikat tersebut? Ada. Sifat. Sekadar umum. Kefahaman dasar kita tahu. Itu kita isbatkan. Namun mentafsirkan tidak sama sekali. Kita tak tahu. Apatah lagi melihat Allah Subhanahu Wa Taala, lagilah tak sama. Dan iaitu lagi akan jatuh artinya berlaku di dalam negeri akhirat bagi segala orang mukmin. Jadi untuk orang mukmin saja. Ini pun kenapa? Kerana nas yang datang, wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Tuhan sebut, Tuhan nyatakan akan melihat akan Allah Ta'ala, kita isbatkan je lah. Apa susah? Bahkan itulah seagung-agung nikmat kita dalam syurga. Itulah melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita fikir, apa maksud melihat tu boleh nikmat? Ini Imam Ghazali bahaskan cukup panjang. Apa yang dimaksudkan dengan lazat? Macam mana kelazatan melihat? Memang lam yazud lam yadri. Siapa yang tak rasa takkan tak tahu. Orang tak pernah rasa mancing kita. Apa benda yang nikmat mancing tu? Berkurun aku tunggu tak dapat ya. Tapi orang pancing tu dia punya pegang tali. Feel dia. Tak naik. Dia kata apa susah aku ulu kali RM50 dapat lah ikan jenahak, ikan apa. Ulu kat pasar. Tak best. Dia dapat pegang tarik tu. Feel. Kita rasa itu malam yazuk dan yadri. Jadi lazat Imam Ghazali huraikan macam mana yang dia maksud sebagai kelazatan tadi. Imam Ghazali nak rasionalkan, nak fahamkan manusia bagaimana orang-orang ahli muqarrabin, ahlillah, ahlillah, macam mana mereka rindu ansyad, syauqiyah. Mereka rindukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah suatu kelazatan. Dibahaskan cukup panjang lebar.
Mereka tak rasa takkan tahu. Tengok orang yang tu, kaki belajar tu, yang genius tu, dia tak kahwin pun, tak nikmat kahwin ni, dia nikmat lagi tentang ilmu. Kita tak rasa, kita tak tahulah. Mana tak yang tuan-tuan tengok orang simpan harta, dia punya nikmat tu, padahal tak ada apa-apa tu, dia simpan harta tu, dia punya nikmat tu, setiap malam dia keluarkan, ini grant sebelah sana, ini grant tu kira grant, dia punya grant kau file tinggi ni tuan. Tu grant tu. Ini kita tak nak sekangkang kera bergaduh adik-beradik. Yang paling malang kan kau bergaduh tu tanah masjid. Aduh, paling malang tu. Grant tu mana? Padahal mati tinggal ni tak ada apa-apa benda tu. Tak ada apa-apa pun. Tapi dia zuk, nikmat dia pegang geran tu. Wah. Itu benda yang bayang-bayang tak ada apa-apa. Apatah lagi merindukan kepada suatu zat yang hakiki, wujud yang realiti, wujud yang sebenar-benar wujud. Macam manakah dia punya kenikmatan tu? Kita tak dapat rasa kalau kita tak terjun. Dia kena terjun. Kau tak akan rasa nikmat kau mancing. Tak akan rasa selagi kau tak pegang tali pancing, tali kail. Apa tu? Tali tangsi tu. Kau tak dapat rasa apa itu nikmat tu. Kena terjun nak. Begitulah juga bagaimana orang-orang sufi merindui Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekadar baca je. Sekadar baca cerita. Nak tahu, Imam Ghazali kata laluan dia apalah? Terjun. Itu sufi. Dia bukan omong-omong kosong. Kena masuk. Baru tahu mujahadah tempatnya. Baru tahu macam mana orang-orang sufi mereka mendakwa tak perlu tunggu di syurga, sekarang mereka dah melihat Tuhan. Tu. Melihat dengan melihat mata hati lah. Sehingga macam mana antara sufi mengatakan hikmah Allah Ta'ala menurunkan, Allah Ta'ala menghadiahkan kepada umat manusia solat 5 waktu tu. Solat 5 waktu itulah tempat nak lepaskan kerinduan. Jadi nikmat yang paling besar di akhirat kelak nanti ialah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang setahun sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada sebulan sekali, ada seminggu sekali, ada 1 hari sekali, ada 1 jam sekali, ada setiap detik melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat yang paling lazat. Tiada bagi segala kafir dengan ittifaq. Jadi ittifaq mengatakan orang kafir tak dapat lihat, tak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ittifaq ulama. Dan tiada bagi orang yang munafik. Mana orang munafik juga tidak dapat melihat Allah Taala atas qaul yang sahih. Pandangan yang sahih ni ialah orang munafik pun tak dapat melihat Allah Taala kerana batinnya juga adalah kufur. Dengan makna yang lainnya, nak melihat Allah Taala, Allah nur, Allah Taala cahaya. Cahaya dengan cahaya. Kau tak ada cahaya tak boleh melihat Tuhan. Tak nyata bagi kau. Ini halnya, inilah halnya pada negeri akhirat. Ini kita bicarakan tentang negeri akhirat. Ada pun di dalam negeri dunia itu, iaitu tiada jatuh, tiada berlaku pandangan akan Allah Ta'ala dengan pandangan yang zahir, mata kepala bagi seorang yang lain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat Allah Ta'ala di dunia, tak ada seorang pun yang dapat melihat Allah Ta'ala dengan penglihatan mata zahir. Mata batin lain cerita, mata hati. Mata zahir, tidak ada seorang pun di dunia ini dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj bagi pandangan sebahagian. Sebagai ulama, jumhur ulama bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله وضحى بدعوة وصلاة الأخوة المعافين محمد رسول الله والشهر Ini pandangan yang sahih, iaitulah pandangan jumhur ulama berpandangan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat akan Allah Taala pada malam Isra dan Mi'raj. Kata pengarang, adapun bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ia telah jatuh, telah berlaku pandangan, artinya berlaku Nabi melihat akan Allah Ta'ala pada malam Mi'raj atas qaul yang rajih. Dengan makna yang lain, sebagian ulama berpandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak melihat Allah Ta'ala pada malam Mi'raj. Bahkan saya dapati ramai juga jumhur mutakallim, ramai di antara mutakallimin al-sunnah juga berpandangan begitu. Termasuklah Hujjatul Islam Imam Ghazali mengatakan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Taala pada malam Isra dan Mi'raj. Itu pandangan sebahagian daripada ilmuwan Ahlussunnah wal Jamaah. Konsepnya macam mana? Konsepnya ialah tubuh yang ada sekarang ini binasa. Masuklah penglihatan mata kita semuanya akan binasa. Nak melihat sesuatu yang baqa' tak boleh dengan yang binasa, kena dengan baqa' juga. Nak melihat sesuatu yang kekal mesti dengan daripada sesuatu yang kekal juga. Baru dia punya ada kupu, ada dia punya kesesuaian dia. Kalau ikut Imam Ghazali pula, mengikut Imam Ghazali selagi kita berada di dalam alam musyahadah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berada di alam musyahadah. Nabi Muhammad belum wafat pada ketika itu. Jadi alam musyahadah, selagi mana engkau berada dalam alam musyahadah, selama itulah bukanlah laluan untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena berpisah dahulu daripada alam musyahadah. Jadi selagi tak mati, selagi itu tak boleh lihat Allah Taala. Ini pandangan Imam Ghazali. Adakah ianya perkara mustahil pada akal? Tak. Dia harus pada akal, tapi tidak berlaku dengan maksudnya perkara itu tidak ada nas, tidak berlaku ataupun ghair waqi' melihat di muka bumi ini. Bahkan siapa yang mendakwa melihat Allah Taala ketika secara jaga di dunia ini, maka ia tersesat. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka barang siapa, kata pengarang, barang siapa mengakukan dirinya akan melihat, dia mengaku melihat akan Allah Ta'ala, maka bahawasanya ia orang yang sesat, menyesatkan orang. Geng-geng Ayah Pen tengok, geng Ayah Pen dia tengok Ayah Pen Mi'raj lah apa, turun beli okok sekejap.
Betapa kiranya padahal Allah Ta'ala telah ditegahkan Nabi Allah Musa alaihissalam daripada melihat Allah Ta'ala, tetapi kerana orang yang lain kiranya orang yang lain daripadanya, maka manakala telah selesai. Jadi macam mana engkau nak katakan engkau melihat akan Allah Ta'ala? Nabi Musa tu Kalimullah, Khalilullah tu Nabi Musa tu. Kalimullah, Khalilullah. Nabi Musa bertutur, berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa punya mukjizat. Nabi Musa menjadikan tali, menjadikan ular yang besar. Nabi Musa tongkat tadi belah lautan. Tu pun tak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba ada orang mendakwa melihat Allah Ta'ala dengan maksud melihat secara yaqazah, secara jaga, bukan secara mimpi. Itu kena faham tak? Kalau melihat dalam mimpi tak ada masalah. Itu biasa berlaku kepada salafus salih. Yang kita bicara sekarang ni ialah secara yaqazah, secara hidup, secara jaga. Melihat Allah Ta'ala ini perkara mustahil. Kalau ada mengaku begitu memang sesat betul. Cepat-cepat kau capatikan muka dia. Tapi kalau melihat dengan maksud mimpi, melihat dalam tidur dengan maksud mimpi, bukan jaga, dalam mimpi, maka ini adalah perkara yang harus berlaku. Harus pada akal, harus pada syarak. Kalau melihat secara jaga, harus pada akal, mustahil pada syarak. Jadi melihat dalam mimpi, harus. Bahkan ramai cerita-cerita dikisahkan daripada zaman sahabat, daripada zaman salafus salih sampai pada ulama-ulama yang bicarakan mereka melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mimpinya. Itu tak ada masalah. Namun melihat di dalam mimpi itu dihuraikan oleh Imam Ghazali ialah melihat akan surah, melihat gambaran, bukan melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan melihat zat, melihat gambaran. Seumpama macam mana? Seumpama melihat ia akan cahaya yang tak sama dengan cahaya yang lain. Yang mana cahaya itu sebagai tajalli bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tak ada masalah. Bukan Tuhan itu cahaya, tak. Yang dilihat itu ialah majlah. Yang dilihat itu ialah gambaran. Itu kita faham tu. Oleh kerana itulah melihat dalam mimpi tak ada masalah. Harus berlaku, bahkan banyak berlaku. Bukalah kisah-kisah salafus salih. Banyak bermimpi melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana konsepnya? Konsepnya seperti melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan bererti Nabi Muhammad itu masuk dalam mimpi kau tu. Nabi Muhammad itu keluar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar daripada pembaringan. Tak. Jadi melihat dalam mimpi ini adalah satu alam yang lain. Penglihatan khayali namanya, penglihatan di surah namanya. Jadi ada orang mendakwa, kalau ada orang mendakwa melihat Allah Ta'ala secara yaqazah, secara jaga di dunia ini, bagaimana dia boleh nak mengaku begitu, sedangkan Nabi Musa alaihissalam pun Allah Ta'ala tegah tidak dapat melihat diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka manakala telah selesai musannaf, itulah Imam Sanusi, daripada menyebutkan akan segala aqaidul iman yang ta'aluk, yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, masuk pula ia musannaf, itulah Imam Sanusi, berkata-kata, membicarakan pada segala dalil. Itu memang konsep Ummul Barahim. Dibawakan dulu akidah-akidah, barulah dibawakan dalil. Yang demikian itu, dibawakan dalil yang demikian itu, aqaid-aqaid dengan katanya. Apa kata Imam Sanusi? Amma burhan wujudihi ta'ala fahudusul alam. Artinya ada pun tanda wajib Allah Ta'ala itu, maka baharu alam ini. Jadi segala yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala kekurangan, kesilapan, kebaikan, kegelinciran itu datang daripada diri saya sendiri.
Saya akhiri wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ajilna min hadza jaman ma'hum wa tafarruqan la tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka. Alhamdulillah rabbil alamin.